Tak kesian ke tengok budak ni, baby ni baru lahir, baru 7 hari dah nak sunat? Kesian lah, sakit lagi. Kau gila ke nak sunatkan dia? Sakit kok budak, tunggu besar sikit lah. So apa yang dikatakan oleh sunat bayi? Okay, sunat bayi ni adalah sunat itself atau perkataan khatan. Bahasa Arab dia khaitan. Sebabkan masalah kesihatan seperti phimosis ataupun orang panggil adalah buta kan. So buta tu dia tak boleh kencing atau sakit kencing, tak boleh buka. Orang punya phimosis nak mengelakkan faktor risiko kanser dan sebagainya lah. Okey, itu antara faktor yang kenapa orang bersunat. Ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi menghatankan cucunda baginda iaitu Hasan dan Husain pada hari ke-7. Teknik yang ada di pasaran ada pada hari ini untuk menghatankan bayi anda. Teknik ni berbeza dengan teknik dewasa atau budak-budak. Teknik pertama adalah teknik dorsal slit. Sunat laser. Okey, dia guna laser lightsaber ke? Tidak. Sebelum pergi lanjut, kita akan bincangkan lebih dalam lagi tentang